Okey, alhamdulillah kita bersiaran lagi di Terengganu Equestrian Resort untuk festival O916. Okey, ini tapak game kita yang telah bermula semalam. Cuma Abang Syekh hari ini masuk kategori veteran dan aero carbon. Alhamdulillah. Okey, kita menuju ke tapak untuk nampaknya dia orang dah mengambil nombor badan masing-masing. Ini tapak perniagaan yang mengiringi festival O916. Tiap tahun dia orang akan ada tapak ni untuk memudahkan pengunjung dan juga peserta mendapatkan makanan mereka. Hari ini cuaca yang baik, alhamdulillah. Belum berangin lagi hari ini. Nampaknya ada beberapa kios menjual peralatan memanah sini. Macam ditulis tu kelab memanah kontra. Yang sana yang Pokzo punya 916. Orang Malaysia ke? Malaysia. Saya Thailand. Oh, kelak Tun Teja. Baru bang? Baru. Kita orang lama dah. Lama dah Tun Teja. Tak tahu bang? Dia. Ya, ada. Oh, okey. Saya aktif dekat Perak. Aktif di Perak. Oh, tapi Tun Teja pergi ke Perak. Oh. Jauh kak. Ni Cik Siti Wang Kembang. Ni. Kembang banyak ke sikit? Kembang sikit-sikit je tengok dia slim ni. Oh. Seling sungguh lah ni. Banyak dia macam ni. Ni negeri Sultan Ahmad ke? Pun apa ustaz ni? Mana abang ni? Abang ni? Ada ujung? Bertemu lagi di apa ni festival O. InsyaAllah hari ini alhamdulillah. Semalam aero natural, hari ini aero carbon. Alhamdulillah, sambutan yang sangat membanggakan hari ini. Terima kasih banyak kerana hadir ke bumi Terengganu insya-Allah. Alhamdulillah. Jangan serik mari sini insya-Allah. Haji Rosman. Bang. Assalamualaikum bang. Kita hadap tuan-tuan. Baru bertolak. Jangan tak ada apa-apa masalah insya-Allah. Jangan jadikan alasan. Angin itu makhluk Allah. Alasan dia lagi kau Haji. Tak ada alasan dia. Alasan dia lagi. Jadi tuan-tuan hari ini kita berjihad hari ini. Tak ada alasan dah. Boleh? Ada siapa dia lapor kapal gempok ini. Ambil dah gambar mu. Alhamdulillah. Oh, kita ni nanti semua orang pening pada hari ini. Sakit pada hari ini. Ni toket so. Tapi kok tunggu tengok video yang ditonton malam. Dah waktu Aku terima lah akang. akan cerai mu. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نهدي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصاعب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masuk. Baik, terima kasih kepada Pok. Untuk makluman, saya ada buat sedikit pembetulan bagi memudahkan perjalanan kejohanan pada pagi ini. Untuk kedudukan ya, sebab mungkin ada sedikit perubahan sikit ya. Ini saya ubah sikit supaya format itu intended yang telah ditetapkan untuk WE. Baik, untuk makluman pertama, saya akan panggil untuk archers adalah, perkataan dia adalah archers waiting line ready. So semua Masuk. Apa tu? Oh, saya mengikut baik ke? untuk peringatan mesra kepada pemilik kenderaan. Mohon pindahkan kenderaan anda. Nombor 1. Ini season yang pertama yang sedang shoot. Kedua Alza berwarna merah TBR 7367. Abang Mizang. Saya ulang, yang pertama Tak payah tawadok ngak. berwarna merah TBR 7367. Tawadok. Kenderaan yang kedua Mercedes QS mengira belaka. 5009S. Yang kedua Jadi molek. Jadi molek tak? QS Tak ada. Oh, tak apa. Itu nombor. 9S. Nombor 3 adalah Swiss Suzuki KFQ 5858. Warna dekat sama. Alihkan kenderaan anda kerana Dia sama dik ni. kenderaan anda tak dipindahkan. Dok dulu kakak. Pergi mana? Mana ada. Durian kita. Hati-hati dia tu. Itulah inilah. Ini amalan keras ya. Tak lembut dah. Keras. Dan sangat ditekankan untuk mengelakkan kekejahan dan juga Masuk molek tak? Ya. Jadi tau. Pergi warna hijau. Masuklah ke dak rubik okey lah. Ya, saya ulang kenderaan tadi ya. Jangan lupa ya. Benda lain boleh buat hujan. Musim durian boleh jangan elak lah. Jangan belakang ke. Kira. Bang. Warna mata merah Mana? Marah siapa? Tak marah Assalamualaikum. Oh, kena mata apa? Oh, jaga mata bang. Kira makan mau murah je. Makan hari ni murah. Murah. Ejah. Dah habis kira dah? Kira makan mau murah je hari ni. Okey. Baik bang. Habis dah. Balik dah. Hari ni makan mau murah
Ya. Susah hati ke mendadak Zara? Tak, senang. Alhamdulillah hari ni. Arrow ke depan belakang? Semua ke depan. Alhamdulillah. Ayo, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Macam Robin Hood lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar. Hai bang. Assalamualaikum. Artis-artis kita kena masuk belakang ni. Bang, salam si bang. Senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Sini mana ni? Ha? Assalamualaikum. TV7. Sihat sihat. TV7. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Standby. Sakit tangan. Membiagi lah kalau Takkan saya. Sila bang. Sila. Abang Pi. Dawak. Susah angin lagi. Susah. Aduh. Ni ekor musang ni. Ekor musang ke musang? Balik dah dia nak balik. Jamu, tak ke jamu. Ke jamu sahur. Gambar dah. Ni abang Zamrud, abang musang. Jus halia madu. ABCD. Ada bawa bagi tak? Ada. Jus halia madu. Ada sikit, ada. Boleh. Dok kempen sangat pasal orang tepah belakang nanya tapi Ada stok ada. boleh lah. Kita celah-celah sikit. Kau catu mu. Jangan gerak. Allah. Sedang ni abang Mijang sedang isi. Oh, ambil kuning pak. Kuning. Alhamdulillah. Tok Bila. Oh, jadi ngak Tok Bila. Baca. Bak air masuk ah, dak nampak. Tidak nampak, lain nampak. Tak. Oh, jadi ngak. Ya, ambil biru, ambil kuning tu. Tu biru. Ha? Tak. Mula. Mana hamba ni dia boleh ke belakang kan? Oh gitu. Hati-hati duduk belakang. Dia ada dua mata. Hitam ke biru? Biru. Biru tu hitam. Masuk. Balik. Balik. Masya Allah, tabarakallah. Hijau kuning. Oh, hitam kuning tu biru dah. Okey. Alhamdulillah. Dah balik boleh ambil ni. Warna apa bang? Hitam. Sayang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah masalah sihat. Abang mau takut hitam. Oh, pegang. Tamam. Dah dah mudah. Koda. Tang, kau ambil tang. Kamu dak kuning tang, sogok tang. Oh, siapa gitu tak Imam? Oh, benda ni. Aku jumpa dah CD. Kuning ke ni? CD. Ustaz. Mau ambil mana benda? Dah sempat ambil. Sempat. Kita dah nak mula yang session kedua. Archers S2 equipment line ready ya. S2
Equimoline berwarna warna kuning Ambil video mau Pak Sek? Tak siap ada. Ada. Lepas tu video driver. Mana nak ingat? Ha? Tinggal saya test untuk season yang kedua. Tinggal seorang lagi. Okey, selesai. Adjust battery. Bagi Kawasan Langgang rokok dan Merokok. juga Okey. vape. Yang Mohon pertama kira menghormati tuan rumah dan juga sahabat. okey, sekarang ni kita bawa apa dia ni tempahan jamu halia bentong bermadu 7 herba. Sekarang ni yang season 1 round kedua telah bermula. Yang abang share tadi tu round yang round pertama untuk season 2 telah habis. Kita pergi hantar tempahan-tempahan jamu halia bentong bermadu 7 herba keluaran Ataliti Wellness Kuantan. Pembeli daripada mana? Daripada Terengganu. Wow. Halia berkhasiat mengalir dalam darah bersama madu manis, rahasia taman yang indah. Dengan 7 herba kuformulasi menjadi tonik yang magis untuk kita semua resipi. Khasiat datang bergelimpangan untuk dinikmati, setiap teguk menjanjikan kesehatan yang abadi. Ramuan jamu halia benih